Sanggup ke mereka untuk keluarkan kos untuk selesaikan hal kita ini? Sibuk. Isteri tengah beranak lah, tak boleh buat. Okey, isteri tengah pantang lah. Lepas tu yang ni pula, baru kahwin lah, tak boleh tengah honeymoon. Okey, yang ni pula tak boleh sebab tengah belajar. Jadi, Al-Solihin ada sebagai backup kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan urusan harta pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraid kan dah ada Syazwani. Kan Syazwani dah selalu ajar dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176 mengenai faraid, mengenai bahagian isteri, bahagian suami, bahagian anak lelaki, bahagian anak perempuan, bahagian ibu, bahagian bapa, bahagian saudara-saudara, bahagian adik-beradik semua. Kan dah belajar di dalam surah An-Nisa ayat ke-11, 12 dengan 176. Jadi nak buat apa lagi, nak buat wasiat ni? Untuk apa lagi wasiat ni? Jadi, apakah kepentingan untuk buat wasiat? Wasiat ini kita nak lantik pentadbir, kita nak lantik orang untuk menguruskan, untuk menjalankan pentadbiran, untuk dia cara dalam bahasa Terengganu, dalam lawak Terengganu, orang yang dilantik menjadi wasi ni dia kena cara, dia kena urus daripada A to Z. Dia kena isi borang JKPTG di dalam JKPTG, di dalam borang A. Kemudian kalau yang tak datang, kena isi borang DDA. Kalau hanya ada akaun yang harta alih saja, kena isi DDC. Lepas tu, kalau perlu pula dapatkan sijil faraid, pengesahan sijil faraid, kena pergi pula ke mahkamah syariah. Okey, ada ke orang yang sanggup untuk buat kerja itu? Kena tanya, kena tepuk dada tanya selera, kena tepuk dada tanya diri kita. Ada ke orang yang sanggup untuk menguruskan bagi pihak kita? Ada ke tidak? Okey, selepas dapat semua itu, lepas itu perlu pergi ke perbicaraan, perlu pergi masuk bicara. Kemudian tunggu. Kalau tak setuju terus cakap waktu bicara itu. Kalau tak setuju, kena tunda lagi. Kena dapatkan tarikh baru pula. Tarikh perbicaraan yang baru pula. Kemudian setelah dapat perbicaraan, setelah dapat perintah pembahagian itu, dapat perintah pembahagian. Kena pergi JPJ untuk tukar nama kereta. Kena pergi pejabat tanah untuk tukar nama di dalam rumah ataupun tanah. Kena pergi ke ASB, kena pergi tabung haji, kena pergi ke akaun-akaun bank. Akaun-akaun bank yang ada, kena pergi setiap bank-bank yang ada. Kena pergi ke unit trust, syarikat unit trust yang diambil oleh si mati. Kemudian kena pergi ke institusi yang berkaitan dengan si mati. Sanggupkah ahli waris kita untuk menjalankan urusan itu? Sanggup ke mereka untuk mengambil cuti? Sanggup ke mereka untuk balik kampung? Sanggup ke mereka untuk keluarkan kos untuk selesaikan hal kita ini? Jadi kita tanya diri kita, tepuk dada kita, ada ke ahli waris yang sanggup? Kalau tak ada, memang kena lantik wasi di dalam wasiat ini. Sebab itulah wujudnya Al-Solihin Trustee Berhad untuk melantik wasi untuk kita sebagai backup. Sekiranya memang kita dah lantik wasi pertama, anak pertama, wasi kedua, anak kedua, wasi ketiga, anak ketiga, wasi keempat, anak keempat. Lepas tu memang tak ada empat orang ni, memang tak boleh nak lakukan. Sibuk. Isteri tengah beranak lah, tak boleh buat. Okey, isteri tengah pantang lah. Lepas tu yang ni pula, baru kahwin lah, tak boleh tengah honeymoon. Okey, yang ni pula tak boleh sebab tengah belajar. Jadi, Al-Solihin ada sebagai backup kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan urusan harta pusaka yang tergendala itu. Wallahualam, semoga ia bermanfaat dan memberi satu jentikan dan memberi satu impak, menunjukkan bahawasanya pentingnya kita melantik wasi yang kita kehendaki sendiri. Sebab kita tak boleh mengharapkan orang lain, kita yang kena fikir sekarang ini. Kita yang kena tepuk dada, tanya selera diri kita sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.